Penyatuan Melayu, satu laungan keramat yang akan sentiasa bergema setiap kali orang Melayu merasa dirinya terancam. Ketika kuasa politik mula goyah apabila ekonomi semakin menekan, laungan perpaduan inilah yang akan dipalu bertalu-talu. Namun mengapa ia masih belum berjaya? Jalan ke arah penyatuan masih simpang siur. Kita masih bertelagah sesama sendiri. Realitinya, orang Melayu hari ini yang meraung untuk perpaduan ibarat paluan gendang kosong. Bunyinya bising, namun di dalamnya tiada isi. Ia tidak lagi mencetuskan kegerunan, jauh sekali rasa hormat. Sebaliknya, hanya menimbulkan perasaan meluat. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Satu penyakit kronik masyarakat Melayu Islam hari ini adalah kegemaran yang melampau untuk menghukum orang lain. Kita begitu pantas dan asyik membalun pemimpin negara, mendedahkan setiap inci kepincangan mereka tanpa ada sedikit pun sempadan. Seolah-olah mengeji dan mengutuk pemimpin hari ini akan memberikan manfaat kepada kehidupan harian. Tidak dinafikan ada di kalangan pemimpin kita yang bermasalah. Tetapi sedarkah kita bahawa perangai pemimpin di atas sana sebenarnya adalah cerminan yang tepat kepada perangai rakyat di bawah? Pemimpin yang korup, yang khianat, yang menipu dan memfitnah tidak turun dari langit. Mereka ini lahir, membesar dan diangkat dari rahim masyarakat yang sama. Obsesi orang Melayu menghakimi kesilapan pemimpin di atas akhirnya terpalit ke muka sendiri. Amat pedih untuk kita menelan fatwa adat dan peribahasa orang Melayu yang berbunyi, bagai ayam si tombong, kokok berderai-derai, ekor bergelumang tahi. Mulut dan jari-jari kita bising dengan tuduhan-tuduhan liar dan beremosi, berkata-kata tentang rasuah, korupsi, liberalisme dan ekstremisme. Tetapi dalam kehidupan harian di pejabat, di jalan raya atau dalam perniagaan, kita sendirilah yang mengamalkan budaya oportunis, rasuah dan hasad dengki. Kehancuran mentaliti bangsa ini dilihat secara jelas di era digital. Orang Melayu hari ini seolah-olah sudah tidak punya rahsia. Segala-galanya mahu dijadikan alat sensasi dan berita. Setiap perbalahan politik, kisah penceraian atau isu yang dianggap sensasi disulam dengan serangan peribadi tanpa asas dan bukti. Konsep dan doktrin sirri atau rahsia dan memelihara aib yang amat dituntut dalam Islam telah gaib dari jiwa masyarakat. Seumpama pepatah Inggeris, washing dirty linen in public, kita dengan bangganya menyelak pekung di dada dan jadikan segala-galanya sebagai tontonan awam dengan alasan kononnya pendedahan itu adalah untuk memberi pendidikan kepada masyarakat dan amaran sosial. Tetapi hakikatnya, masyarakat kita memang lebih cenderung dan ketagih untuk menghukum serta menularkan keaiban orang lain demi memuaskan nafsu dan ego sendiri. Dengan segala sisa-sisa akhlak ini, masih layakkah kita melaungkan status sebagai sebuah umat yang bersatu? Daripada jutaan umat Islam dalam negara, berapa peratuskah yang benar-benar menjaga solat 5 waktu? Berapa ramai yang menjaga ibadah puasa di bulan Ramadan? Dalam nada yang sama, berapa ramai yang bergelumang dengan judi? Berapa ramai menganggap zina itu perkara biasa dan bahan jenaka? Bagaimana pula dengan arak? Adakah hanya daging babi itu yang haram untuk seorang Muslim? Orang Melayu telah hidup selama ratusan tahun bersama dengan masyarakat bukan Islam di tanah air ini. Tetapi penghormatan mereka terhadap kita langsung tidak meningkat atau semakin terserlah. Pernahkah kita tanya mengapa? Sejujurnya, akhlak orang Islam itu sendirilah yang menjadi fitnah kepada agama suci Islam.
Sangat memalukan untuk memadankan sifat seorang mukmin sejati dengan karakter orang Melayu hari ini yang didominasi oleh sifat hasad dengki, oportunis, penipu dan pendendam. Segala karakter negatif ini telah sebati menjadi sikap mental dan jiwa bangsa yang dibanggakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan jaminan perpaduan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dengan sokongan kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-63 yang bermaksud, dan Dia iaitu Allah yang mempersatukan hati mereka, iaitu orang yang beriman, walaupun engkau iaitu Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, nescaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah hanya akan menyatukan hati-hati mereka yang mukmin, dan kepada mereka yang tidak menghiraukan nilai-nilai seorang mukmin sejati, maka Allah telah memberi amaran dalam surah Al-Anfal ayat ke-73. Jika kamu, wahai umat Islam, tidak menjalankan dasar bantu-membantu sesama sendiri yang diperintahkan oleh Allah itu, nescaya akan berlakulah fitnah, iaitu kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Buya Hamka pernah berpesan, apabila akhlak dan ukhuwah dijaga rapi, manusia akan mudah mengakui kesilapan dan kembali menunduk kepada kebenaran. Perbezaan pandangan sesama kita bukanlah alasan untuk bermusuh, sebaliknya ia adalah percambahan akal yang mematangkan kefahaman kita. Malangnya apabila kita ditegur atau disentuh sedikit, kita melenting tanpa arah. Kita sentiasa dibayangi hidup dalam kecemasan dan takut kehilangan hak. Dalam perasaan diancam itu, kita memilih untuk saling menyalahkan, bukannya berpegang tangan mengikat kekuatan. Bak kata Rabindranath Tagore, jika engkau menitiskan air mata kerana merindukan matahari, engkau juga akan terlepas pandang keindahan bintang-bintang. Keluhan dan sengketa ini hanyalah bukti hilangnya jati diri kita sebagai bangsa Melayu Islam. Umpama derita seorang yang sakit gigi, kita hanya terdesak mencari doktor untuk mencabutnya apabila kesakitan sudah mencengkam. Namun kita culas merawat dan menjaganya ketika sihat. Sedarkah kita mengapa kita sering diuji dan diusik? Rawatlah penyakit bangsa ini dengan kelapangan dada dan keheningan fikiran. Hanya dengan jiwa yang aman dan pemikiran yang luas, kita mampu bangkit sebagai kaum yang kebal, yang tidak lagi goyah oleh sebarang asakan. Pada akhirnya, tidak cukup untuk kita sekadar menumpang legitimasi dan berbangga dengan gelaran Muslim. Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat yang jelas. Kesatuan dan ukhuwah yang hakiki hanya akan turun apabila kita bersungguh-sungguh menjadi seorang mukmin. Ingatlah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang badui yang mendabik dada mengaku mukmin, walhal iman belum meresap ke dalam jiwanya. Al-Quran sentiasa mencabar kita dengan kalimah in kuntum mu'minin, jika benar kamu orang yang beriman. Tiba masanya untuk kita bermuhasabah dan menilai di mana terletaknya status darjat kita. Adakah sekadar Muslim di bibir, seorang mukmin yang sejati, atau telah teguh mencapai tahap muhsin?